Orang Kedah hampa stop Zat. Ni aku nak habak main. Kalau hampa ingat Gunung Jerai ni tempat hiking biasa je, hampa memang ceroy lah weh. Sebenarnya kat sini saja tersimpan rahsia bumi yang berusia ratusan juta tahun. Hampa tahu? Sini geng Geo nak story. Fakta pertama, batu tertua Malaysia. Kat Padang Tok Syekh ada batu dari zaman Cambrian yang mana umur dia lebih kurang 550 juta tahun. Masa tu dinosaur pun belum wujud lagi. So bila hang pijak batu tu, sebenarnya hang tengah pijak sejarah paling tua dekat Malaysia. Fakta kedua, Gunung Jerai dulu adalah sebuah pulau. Dulu, Gunung Jerai ni pernah jadi pulau. Orang panggil Pulau Serai. Bila paras laut turun, baru nampak kawasan daratan sekeliling. So, puncak Jerai tu dulunya puncak pulau yang terapung kat tengah Laut Kedah Tua. Fakta ketiga, fosil laut purba. Kat beberapa geosite ada garisan spiral dan fosil kecil, kesan makhluk laut purba. Bukti kukuh yang kawasan ni dulu dasar laut dalam sebelum naik menjadi darat. Fakta keempat, formasi batu yang unik. Geopark ni ada dua formasi utama. Pertama, Mahang Formation, batu shal dan batu lumpur keras, dan Jerai Formation, quartzite dan batu pasir metamorph. Semua ni hasil pergerakan kerak bumi berjuta tahun dulu. Macam textbook geologi live depan mata. Dan fakta kelima, bencana moden. Jangan lupa, Jerai juga pernah alami debris flow pada tahun 2021. Hujan lebat lebih 200 meter dalam 3 jam buat tanah runtuh dan lumpur turun dari gunung. Ini bukti geologi kat sini bukan cerita lama aja, tapi masih hidup sampai hari ini. Dapat tak something?